Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita dah lay block motor ni kan. Piston pun baru tu geng. Sebelum ni piston dia memang bercala bala. Tapi masalahnya enjin ni masih berbunyi dan aku tak tahulah apa masalah dia. Jadinya hari ni kita overhaul motor ni, kita cek satu-satu apa yang masalahnya yang membuatkan motor ni enjin dia ada bunyi-bunyi macam melenting-lenting, macam besi tu menggelodak kat dalam. Kelas dia dulu, okey. Okey, kita menggunakan mati impact baru Adalah tak tahu. Hilangkan mati impact. Asyik beli baru je geng. Dedor lah geng. Macam ni lagi-lagi. Kita buka tapak rival dulu Ni lagu slowkan sikit ni. Janganlah sampai tak dengar. YouTube. Tak payah bekas ni motor ni, aku buka hari ni, aku pasang hari ni. Ish, minyak tak buang habis, ada dedor lah budak-budak ni. Lekeh lah. Hitam tak buang bawah. Siapa suruh tak buang? Clearance dia kau-kau. Tapi kalau tengok road dia memang dah makan lah geng. Road dia dah makan. Hup. Okay, jadinya kita buka lah semua yang ada dekat sini. Kita pakai cordless geng buka. Pakai cordless senang sikit lah. Milo pula. Cici. Patutlah sangkut BBNU yang buka. Tapak kelas tak buka. BBNU buka enjin, tapak kelas tak buka kat atas body. Belakang ni nice pak. BBNU. Ya. Hemo plastik tak ada ni. Boleh pak. Sekarang BBNU. Skru minyak hitam tak buka. Ketuk pecah pula enjin ni. Dedor mat. Balik baik. Gasket ni pun baru lagi geng. Buang lah geng. Pisang lah geng. Dia macam bunyi benda menggelodak. Budak ni langsung tak buang minyak hitam lah. Geram aku. Betul tak buang langsung ni. Asal tak buang? Kalau kita tunggu memang lambat kan. Jadinya kita buka. Ni bang kuat. Ya. Okey geng. Specialist cakap ni kuat. Mantap lah dia. Kau memang terbaik ni. Kau memang terbaik ni. Touches. Cuba touches. Okay, yang ni kena silang
Padu mat. Padu mat. Sepak pun kau tahu. Ya, nenek. Ni kita simpan kat tempat lain ni. Kat sini. Kita buka ni. Oh, tak boleh pakai ni, nanti dia tergoyang-goyang. Eddie nyanyi kan? Tapi suara dia memang tak sedap. Jujur cakap. Dulu macam ni kan, macam nak cakap sedap kan. Apa kata kau ambil 10 lebih untuk buka ni? Boleh bang. Kau yang terbaik Eddie. Hammer pun tak ada di. Macam mana nak ball ni di? Hammer. Hammer tembaga, hammer besi. Oh, mau beli motor baru lagi ke restore motor? Habis tak? Seria, motor ni memang tak pernah buka geng. Tengok wasi balancing dia ni memang aku dah tahu. Dia kalau jumpa 125Z, wasi ni dah naik hancur, bunyai macam Eddie dah. Tanya dah habis. 17 19 Tu apa bawah. Aduh, geng, aku lupa lah geng. Lupa. Patutnya benda ni kena longgarkan seiring. Longgar Longgar. Lawa je wasi dia. Fake lah. Oh. Dia obat dia gitu kan. Jatuh terus dekat dalam minyak Kita dah buat kira-kira tadi. Okay, ni dia ada dua tau wasi dia. Satu dekat sini, satu dekat dalam tu. Okay. Okay, lepas tu kita cabut dia punya ni. Cabut spring dia, kita tolak plastik ni atas macam ni. Baru kita boleh cabut ni. Okay, lepas tu benda ni kita pusingkan dia, jangan dalam keadaan free. Bila dekat dalam keadaan free, nanti dia sangkut dekat casing. Macam gitu Lagi. Boleh lagi pun. Yang terbaik. Okay, sekarang kita buka segala-gala yang ada kat sini. Memang tak pernah dimasukkan multi impact kan. Dia punya kepala skru langsung tak ada rosak. Pegang dulu sekejap.
Cuma kalau yang dekat bahagian luar ni, kalau dia berpasing, korang bersihkan dulu pasir dia. Rosak skru dia. Jambatan pelang. Habis pantat nak anti-viral. Dino kau nak tahu suasana. Okey, memandangkan dia ni memang tak pernah buka, jadi mesti ketat geng nak keluarkan. Okey. Okey. Jack ke? Jek. Kita try congkel belakang. Tapi biasanya memang tak boleh geng. Jadi tak payah congkel lah. Aku malas nak tengah-tengah. Jadi kita terus je. Jet. Ambil skru enjin sekali dia. Itu dia. Ni. Buka lah skru enjin tu. Tinggalkan pasir. Dia senyum dekat apa? Senyum. Ambil barang. Biar. Video kan. Lepas tu buka balik. Power je. Kena bangun tu air. Kena. Kena sebat tengkuk kau ni. Tak ada apa aku. Senyum. Hujan ni. Kita pastikan dia betul-betul tegak ni, geng. Lepas tu kita jet keluarkan. 17 ke 19? 19. Oh, sini yang jejak geng. Dia ni. Tak sembuh aku. Sudah. Bangun tu air Nas. Pecah Dah reput. Dah reput tu. Masih dia Nas. Nampak ke? Memandangkan minyak hitam dia hari tu kering, jadi kita try check dia punya gearbox. Sempat.
Kalau tengok gearbox dia memang macam dah berlain-lain. Dia macam dah kasar. Tapi sekarang yang paling penting kita keluarkan rod dia. Kita tengok bearing dia, check dia, gesap dia. Tengok. Okay, sekarang kita cabut gesap dia. Kita keluarkan, kita tengok macam mana gear dia. Jet ni. Rakam mana? Dah buka habis. Dia saja rakam. Tak bisa kan. Sejuk lah. Sejuk lah. Dia selalu cakap macam itu lah tu dengan awek dia. Ingat showman tu. Sejuk sangat. Sebab tegur kau. Kanan. Kita cabut piston dia. Kita try tengok. Kita ketuk gensak dia macam ni begini Tapi nak lagi elok kan korang bawa pergi press. Nanti korang tengok dia time dia dah terbuka kan. Nampak tau. Nah, saya suka dia yang kecil ni. Boleh congkel masuk dalam ni. Tak kisah mana-mana. Kenapa? Cik aduh. Congkel klip ni keluar kan. Pilih masukkan barang-barang. Nas ada dua. Barang-barang yang perlu dibasuh pun. Ya. Kita. Kau jangan nak buat gagap-gagap macam aku boleh. Aku tak ada idea lain ni. Ini idea lain tadi. Ada copyright tu Sinjin dah kata kat situ. Okay, jadi nampak kan? Okay, jadi ni bunyi gedek. Oh, gedek. Iya lah. Boleh dengar. Dengar kan? Sekejap diam Dengar bunyi gedek. Macam itulah bunyi dia kat dalam enjin. Dengar macam itulah dalam enjin bunyi gedek. Benda apa Aduh, lain. Ni tu begini. Banyak geng kalau gini clearance dia. Ini kalau kita ketuk. Pisang. Okay, sekarang Eddie tengah basuh Eddie tengah basuh. Kita keluar pergi hantar gesap, kita beli barang, kita pasang balik. InsyaAllah Nanti time kita jet keluar kan. Kita jet keluar road tu. Nanti kita tengok bearing dia. Okey. Lepas tu kalau macam nak tengok gesap dia okey kan. Rumah bearing gesap dia okey. Kita tengok kat casing bila okey. Bila okey, bearing akan tinggal dekat casing engine tu. Sebelah lagi satu pun sama juga. Ada wasin kat situ. Bearingnya akan tinggal kat enjin. Jadinya dia okey lah. Lepas tu gesap dia pun ketat kita nak keluarkan. Maknanya dia rumah bearing okey lah. Ini motor ni kita tukar road. Kita tukar bearing gesap kiri kanan. Kita tukar oil seal. InsyaAllah okey
Nampak? Okey, sekarang kita tengok apai tukar road. Okey, sekarang kau dengar bunyi dia. Lepas tu dia punya clearance ni kan banyak. Lepas tu dia, jadinya sekarang kita press benda ni keluar. Lepas tu kita tengok dia punya pin ni. Kita suruh apai. Ini memperkenalkan virus apai. Kau termasai semua kenal dia kan? Tak ada rasa je kan. Ini apa? 1 to 5. Weh, drama ni road dia. Okey, lubang grand sub tu okey je. Tak adalah orang cakap makan ke apa. Okey, sekarang apai keluarkan pin dia. Kita check lah pin dia nanti. Okey, ni barang-barang yang ada kat dalam wasir 2. Habis kalau macam kita press macam tu, Tak ada bunyi tu, reset kosong. Ha? Reset dah lodoh tu. dah rosak ah. Dah tak bagus. Maknanya grand sub ni okey lah. So, okey. Alhamdulillah okey. Baik. Rekod lah. Okay, sekarang Eddie dia pasang gearbox 125Z Double R. Boleh lah. Z ni tak tahu lah macam mana. Jadi kita tengok. Benda pertama yang kita kena pastikan, yang sub kelas 22 tu tak terbalik. Sekarang ni dia terbalik. Okay, benda kedua kita kena pastikan dua gear ni dia kena main dekat gear yang ni. Gear ni dia kena duduk kat sini time kita masukkan. Okay, jadi kau kena tahan pakai jari kau. Tak ada. Gear 3 dengan gear 4 tu dia kena main atas bawah yang belah kelas tu. Masukkan kaki dulu, baru boleh masukkan burger. Memang gearbox semua macam tu. Masukkan kaki dulu, masuk burger. Yang ini kita kena kaji dekat mana dia duduk. Korang tengok longkang dia besar dekat sub gear lah. Kalau longkang dia kecil dekat sub kelas.
Angkat sikit gear. Pakai screwdriver angkat. Okey, yang kecil tu memang dekat sub kelas InsyaAllah lah dia memang tak salah tempat lah. Memang terbalik lah kalau macam tu, sebab dia tak kena dekat bong gear. Okey. Alright. Letak minyak dulu dekat gear-gear dia tu, kat batang-batang. Lepas tu yang kedua, angkat gear ni. Pakai screwdriver dulu, angkat. Pasang dulu yang pendek. Besi yang pendek, pasang dekat sub kelas. Sikit je letak. Tu lah pantai dia. Okey. Okey. Okey tu. Lucu kan? Sebab tu kena letak minyak tadi. Nas ni air nas air apa? Nas air teh kan? Dia tak ada masalah Mondi. Bolehlah ikat je. Okey, lepas tu kita jet azan. Dia kalau grind subnya okey, dia akan bunyi macam tu maknanya grind subnya ketat lah. Alright. Okey. Letak gam ni. Okey, sub starting dia jangan lupa kat sini. Spring dia kat situ, masuk dalam celah tu. Gitu Lepas tu kat sini memang ada wasi tebal. Okey, lepas tu baru kita pasang casing je. Jenuh aku nak ngangkat buang. Sebelum tu kita tarik dulu hendak lah ni. Nanti kalau tidak nanti dia sangkut geng. Ni korang tarik ke belakang macam ni. Okey. Suruh Eddie the official
Okay, lepas tu kita pasang segala-gala skru yang ada. Tegakkan enjin ni. Kita pusing crankshaft, tengok dia lembut tak? Lembut yang gini okey lah Dia sebenarnya boleh lembut lagi tau. Okey, sekarang kita masukkan benda ni balik macam ni. Masukkan tempat jet ni. Okey, lepas tu kita ketuk sikit benda lah ni. Sekali gitu je. Dia akan jadi lagi ringan. Nanti ada orang cakap, bang, tak payah ketuk abang. Biasa lah tu. Nak tahu dia ringan tak ringan, kau pusing macam ni. Dia Satu atas tu. Selain betul Nas. Betul. Soal ni. Atas. Sekejap. Satu. Oh ya. Lagi. Lagi 2 hari. Orang yang kata sini sampai. Kita beritahu abang depan ni. Faham?
Kau apa jam? Siapa yang pasang? Nas. Nak tak masuk. Hai. Jauh Semua ni. Salah lu lah. Salah lubang. Benda mas. Aku yang salah lubang gitu. Nas. Memang tak masuk. Aduh. Betul Memang baik. Itu Nas. Aduh. Kita pasang je. Benda tu je. Aduh. macam tu kau bersama. Tapi nak tengok sebab tu Apa ada video bang? di video kan? Video ada. Ada Ada video. Tak. Video. Dia buat apa? Banyak drama bang yang saya tengok ah. Nas pun banyak drama dalam. Takkan. Video ada. Nak pasang belakang 15 minit bang. Apa sih? Tapi dah betul belum kelas tu? Dah. Sebelum abang naik enjin, abang tengok balik video tadi. Check apa check. Buat lawak pula. Kenapa buat kelakar pula? Tahu kan ngantuk. Nak rokok dalam lori pula. Ambil rokok ni. Dedah Astaghfirullahalazim. Apa? Ini sampai bengkel kena basuh dulu motor-motornya. Tak kisah. Tak apa, kerja berat tu nanti. Eddie kerja ni? Petang? Dia dah berhenti. Bagus. Sudah basuh motor sekejap lagi. Basuh kau motor-motor ni. Kena berhenti kan? Kenapa kau berhenti lah? Kalau korang nak tahu, ini motor Aceh geng. Aceh kita masukkan dulu. Aceh Oh, dia ke kena naik tepi ya gitu Oh, okey, fine. Satu. 2 biji. Tak boleh tak buat panjang. Oh, satu je muat. Sabar. Ikut turn. Ke besar baik. Belakang sikit bang, belakang sikit. Okey, tolak. Ini kita melintang Bang, kenapa nombor dia banyak sangat bang? 2822. Macam Tu nombor lah. Aku rasa dia beli lah. macam nombor IC je. Nombor IC. Okey, itu motor abang yang daripada Pahang Yang Umar Siap rakam Nak report ke? Lori tutup rumah saya. Tu ada lagi tu. Chris jangan. Handle bengkok sikit. Kan senang bang, ada jet belakang tak payah pikul-pikul. Itu apa pasal? Kalau nak mikul apa? Patah pinggang semua. Tak fikir juga lori macam mana nak naik atas ni? Tinggi tu. Tu apa pasal? Saya set request aku nak lori ada jet belakang. Tone drum sekali. Tone drum tu sekali.
Cuba bagi ingat. Kupang kat Bagi salam tak ada orang. Oh, patut pun. Ha. Ini nak pakai elak. Lori ni dah separuh. Pisang. Zim, susun lintang ke gini Zim? Macam banyak. Ha? Kalau macam ni boleh masuk banyak kan? Okey. Ni ikat. Kena ikat. Jangan tak ikat. Jangan buat pasal. Tak, Eddie lama dah kenapa? Itulah. So dia beli air sekali. Lu sini boleh. Lu sini, Di. Di. Ha? Rumah ni? Gimana tadi sarapan? Ayat ni hantar ayah kerja. Oh. Kena wiring. Wiring ni tebal. Oh, tak apa. Kenapa? Weh, tali cepatlah. Dah siap lah. Dia pergi ngurat awet kau tu Masai tu. Biasa idola kan. Idola. Idola kedodol. Ha? Awet tak ada buka ke? Kedai RM2. Carilah di. Tak, kalau tali tak ada Boleh ni. Tu lah. Kalau tak ada tali ada tu. Motor Singapore nak angkat sekali lah. Ha? Singapore punya Tak payah. Motor dah siap tak payah. motor bike. Yang dah siap tak payah. Yang dah siap boleh bawa pakai orang. Kita masukkan yang tak siap dulu. Ha. Motor bagian aku pula. Banyak juga. Tapi motor dia seram bang. Ha? RZ. Ya, nak kena jaga betul tu. Tapi saya tak ambil dulu kot dia punya. Tunggu bagus siap. Rasanya kalau itu tak banyak, pakai elak je kot. Dia ada 1, 2, 3, 4. Tak, kalau itu tak banyak, pakai elak abang je. Ada 6 biji. 6 biji. 6, 7. Termasuk C70, 7. 8 termasuk motor saya. Banyak. Motor saya belum siap lagi tu. Ha? Buka balik. Motor saya Apa? buka balik. Cover set. Body pecah balik. Ada set tu. Lagi satu. Oh, yang tu Buka balik. Hampir terlupa dah yang motor lagi satu tu. Ada sprinter ke? Penuh lori ni dikerjakan rumah aku. Tadi kalau 8 tan mengecap tau. Ha? Kalau 8 tan kalau 8 tan sekali jalan semua. Oh, muat lagi sebiji je lah. Tak apa, hantar pusing balik. Nanti suruh Eddie tunggu sana je. Satu je, Eddie. satu. Satu je. Satu je, Tapi tak satu apa lah, cepat. standby keluar boleh juga. Siapa cepat? Standby dekat depan ni. Satu je. Ha, yang ni yang boleh lah. Oh yang kuning, yang apa ni? Digil. Yang digil. G5. Penin. Kunci kedai ada kan? Eddie kena ikut tinggal sana. Okay. Tapi di motor turunkan, tak boleh masuk kedai dulu di. Kau kena basuh dulu. Yep, semua motor. Tak, ni serius. Sabun mau ada kat sana. Nanti pergi sebelah. Oh, nah, ikat je. Kau stay sana. Aku pun nak jual motor fan kan, dia tak jadi awak muka macam itu. Terus tak jadi, terus cancel lah. Baldi. Oh, nak basuh. Biar abang pergi cari tali lah. Budak ni payah lah kalau suruh dia semua tak ada. Pening aku. Tak masuk di akal tau. Kotor masai sikit punya besar, tali tak ada jual. Dia mana nak cari tu? Ha, itu lah. Pisang lah Eddie ni, geng. Budak ni. Bius. Tak apa, bawa ikat dulu, bawa ikat dulu.
Tongkat 2 Tak apa, itu boleh pasang stand satu. Kejap lagi kita pasang. Di, ambil cordless dengan box 14. Mana masak kecil belum? Dah masak kecil belum? Dia dah masak lah, dia pergi makan. Dia masak dia. Kecil dah bangun belum? Tak balas lagi. Dia pergi makan. Dia terbawal call tadi. Oh. Maknanya saya masak dulu lah. Ha. Saya masak dulu sabang keluar tadi. Dia pergi makan tadi. Tadi dia nak keluar. Dia dah call, video call lah. Kau bang kat mana? Kat rumah lagi. Okey, kabel tie ni kita nak buat ikat. Kamera kat situ. Bukan kat situ. Mana? Tersalah tengok. Sorry. Kabel tie ni kita nak ikat brake dia supaya dia tak gerak-gerak. Oh. Boleh tu. Makan dulu cik. Ni tengah naikkan motor, nak ikat dulu motor. Nak tambat. Takut dia Tambat, motornya. Baru gerak pergi bengkel. Mungkin 3 atau 4 trip. Tak apa, cik makan dulu. Betul-betul follow abang Betul-betul follow abang Itu lah tu. Itu lah tu. Itu lah tu. Saya Tadi kan ada projek tadi. Cakap dia, Di, kita buka TikTok, sama-sama jangan buka. Kita buka sama-sama, kita tengok video apa yang keluar dulu. Tak berani. Dia buka dulu. Wajar. Ini penuh perempuan dungam ni. Geram aku. Laju dia buka dulu kan. Geram ni kan. Okey, tak apa. Abang tahu ada lagi satu tau. Ada lagi satu. Ini memang kau tak boleh tipu. Tunggu kejap lagi. Like. Tak boleh. Dia tak berani. Like. Kau tengok kau like apa. Bahaya. Wajarlah. Tak berani ni kau. Dedah ID ni. Aduh. Saya ketahui. Ni ambil tali ni buat sini. Turunkan stand dia. Kita turunkan stand dia. Macam goyang stand dua bergoyang. Habis bergepak semua dalam ni masa. Dah lah sebelah tu motor paling mahal. Betul lah. Motor paling mahal kat Malaysia. Tu dia makan dia. Nak kena pasang pemijak dia je tu. Sekejap Dah habis tutup pintu sabar. Belum kahwin lagi ni. Member dah kahwin belum? Wah, dia dah kahwin tau. Aduh, tu lah. Belum ada sinjin Nagato Junior lagi. Badan suka-suka kau kena pasang motor banyak tau. Kena nasib sangat kau. Kat sana banyak kerja kau. Siapa nak tengok? Ramai yang nak tengok. Tutup rantai dia ada macam extend lah. Mana? Bracket. Bukan dia punya kot. Tutup rantainya. Rasanya lah. Yang pelik-pelik ni. Okey ke tak okey? Bang, silang sini bang. Mana? Pemijak kaki sini tarik pergi belakang. Ni Itu masih baik masa jenam masuk pengangkap tu. Dah janam lah. Lepas tu form 1? BBSM? PBSM. PBSM Lepas tu pandai CPR. CPR. Ya, semua tahu. Cik. Cik. Bukan main lagi kau. Kau main laju lagi kau Cepat saya hilang cakap. Bab-bab tu kau main. Elok dalam kereta asyik bergaduh Aku yang penat melayan. Dalam kereta? Dalam kereta. Mana ada yang tak ada pegang kepala kan. Cakap siut dah budak ni. Abang diam Abang sebelum kita orang kahwin abang banyak kan simpan rahsia dia kan. Aku pun kena mampus. Terlibat juga? Perah cakap. Baik abang cerita sekarang. Tahu malam tadi saya bawa abang balik bang? Aku pun kena marah. Lepas tu tengah makan tu yang Fira nak ikut. Saja tengok kecil je. Terus kena apa tu Bang Syurga tengok kecil tu? Nak ikut bagian Yang nak ambil vlog masa tu. Oh ya. Kita tengah makan masa tu kat rumah kecil. Tengah makan lepas tu bini Fira cakap. Yang nak ikut buat pergi ambil barang dengan Abang Zam.
Lepas tu saya terus tengok kecil. Oh yang tu Fira Yang tengah Surga cakap KL lah. tu. Apa awak plan apa dengan syurga tu? Syurga tu apa? Terus tengok Jeling-jeling awak tu. Jeling-jeling Siut dah. Tengok je masa tu. Fira memang macam tu daripada dulu lah. Dalam bang. Takut liver takut patah nanti lah. Tu lah. Kita dah tak ada bakat. Acah-acah je ni ikat-ikat ni. Pandai-pandai buat tahu Macam main tali skipping lah jadi ikat. Aku tak boleh berin kau termasai tak ada tali. Tak boleh berin dia aku. Dah pergi dah DIY. Tu aku cakap lain kali cari pakai mata ni. Bukan pakai mulut. Orang tu pergi bagi tali talapia. Memang lah. Talapia ikan. Talapia ikan. Penat nak betul kan? Gaduh, tali gantung bagi. Dedor kau ni. Dengan man. Isi tuti dulu motor ni. Okey, jadinya sekarang ni kan. Sekarang ni agak-agak berapa trip? Anggaran 3. Anggaran 3 trip Mantap. So bunyi. Kita ada Eddie kat situ tengah basuh motor Okey, sekarang kita keluarkan barang-barang ni dulu. Kita pakai time lapse je geng, banyak tu barang tu. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. Korang tengok One to Five Z yang ada kat depan mata korang Ini One to Five Z yang warna merah masa tu Owner dia dah tukar cover set lain. Sebab cover set lama dia dah teruk. Sebenarnya motor ni dah siap lama. Jadinya kita cerita sikit lah pasal motor ni. Apa yang aku buat membuatkan motor ni boleh jadi okey lah. Jadi senyap lah balik Okey, motor ni tukar rod baru, tukar bearing gensub baru, blok lay baru. Blok memang kita dah lay kan daripada awal video. Tapi yang membuatkan dia bunyi bising bila aku pergi hantar bengkel, pin rod tu dia macam dah berlain-lain. Jadinya dia bising. Lepas daripada aku dah pasang balik, dah siap, dah hidup, dia masih bunyi bising juga. Tapi bukan bunyi macam dekat rod tu. Bunyi dekat sebelah kelas pula. Jadinya aku buka lagi sekali motor ni. Sebelah kelas pula aku buka. Bila aku buka, aku rebate baru. Masa aku nak rebate baru tu, sebelum aku rebate baru, aku try lah goyangkan dia punya mangkuk kelas. Dia memang ada sikit lah goyang, tapi tak banyak. Tapi bila aku buka, aku grand paku rebate tu kan, yang belakang kan. Ketuk keluarkan paku rebate tu. Bila aku cabut gigi dia tu, rumah housing kelas tu, dia dah crack. Jadinya aku tukar housing kelas baru, rebate baru. Lepas tu barulah motor ni boleh okey. Okey, jadinya kita try start lah motor ni dekat bengkel baru. Lepas ni kita berlakon dekat sini lah geng, tempat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kan aman ni. Aman bos. Jadi macam itulah. Tapi kalau korang perasan, dia timing lambat turun kan. Itu maknanya pilotnya kecil. Jadi kena setting pilot dia ni. Sebab masa aku buat motor ni standard. Tak ada voting, tak ada apa, tak ada buat apa-apa lah, standard. Jadinya kena tukar pilot besar sikit. Sebab One to Five Z ni kalau pilot standard dia tak silap aku 15 lah. 15 tak silap aku. Aku pun tak pasti lah, lupa lah. Jarang kan jumpa One to Five Z pilot standard. Okey. Jadinya macam ginilah rupa One to Five Z tu. Okey. Apa lagi kita nak cakap pasal motor ni dah lah, itu je lah nanti kan kalau aku cakap motornya tak siap-siap, nanti korang tanya, bang, apa cerita motor tu? Kat belakang ni, Eddie, dia tengah buat sliding untuk naikkan motor.